Yana, ni Ustaz, saya dengan Yana ni tadi kita orang plan, kita orang cakap macam mana cara nak mengurat ni Ustaz. Tadi tu kita dah tegur cara macam tu. Macam mana pula dengan cara yang dekat Facebook tu Ustaz? Boleh ke kita cari jodoh ni melalui Facebook? Contoh yang pok-pok, yang usik-usik ni, cuit. Kadang tak perasan dah 2 tahun ada orang cuit aku. Cuit balik. Tapi dia melayan Ustaz dalam Facebook. Boleh ke kalau kita tak mengenal peribadi orang tu, terus keluar berjalan terus sama terus kahwin terus? Ajak kahwin. Boleh ke Ustaz? Boleh ke Ustaz? Ustaz dah jangan ulang lah. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz? Boleh tak? Boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh. Dah semua main boleh. Boleh ke? Ustaz jawab. Okey. Ini saya kata dari sudut perkembangan masa ataupun zaman. Contoh dia, dulu mungkin nenek dan atuk Syarul dan Ajak diperkenalkan oleh orang tua. Betul tak? Betul. Zaman Syarul dan zaman Ajak mungkin dengan sendiri. So kita kena memahami tentang suasana. Dulu tak ada handphone. Sekarang ada handphone. Lalu handphone ni digunakan dengan pelbagai cara. Dulu tak ada iPad ni. Ada tu desktop yang besar tu, kalau jatuh atas kaki memang kena potong. Ni contoh dia. Jadi nak bagi tahu dalam bab cinta tadi ni, sebenarnya Islam tak melarang percintaan. Islam tak melarang percintaan sebagaimana Islam tak larang hiburan. Tetapi dalam Islam dia ada hudud. Dia ada had dia. Dia ada divider dia. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Contoh, dia nak bawa makwa, pakwa dia mari dengar ceramah. Dengar ceramah benar baik. Dengar ceramah benar baik. Tetapi contoh tak bolehlah berdua naik motor dua-dua pegang peluk, itu haram. Matlamat tetap tidak menghalalkan cara. Mungkin ada orang lain naik kereta, ada adik lelaki ataupun yang mahram dengan dia, maka mari dengar ceramah, balik dengan cara yang baik, tak ada masalah. Atau nak bersembang juga, gunalah perantaraan, mungkin ada mak dia, ayah dan sebagainya. Ini dalam perasaan cinta tadi ni. Cuma nak bagi tahu, jangan sampai peringkat melampaui batasan. Ini kita minta jauh, na'udzubillah min dzalik. Memang zaman sekarang ni Ajak dan Syarul memang tak boleh lari benda macam ini. So macam Ajak tadi, jangan layan kalau benda ni bawa kepada ketidakbaikan. Tak payah bukan takat hampa, kami pun orang mengorak. Ni bukan saya ni. Saya ni biasalah. Ustaz belah kali orang mengorak, tapi kalau dia layan, habis. Jadilah. Saya masalah. Dia tulis Ustaz, saya suka Ustaz. Ustaz, tak apa, kita pun layan. Lah kali boleh jumpa Ustaz, jumpa dia minta duit. Orang lelaki pantang tengok perempuan. Ini fitrah. Betul atau tidak? So dia tak kira Ustaz, janggut panjang, janggut pendek, apa benda janggut kembang semana. Yang penting benda ni, dorongan-dorongan ini menyebabkan kepada maksiat, maka jangan layan dia. Jangan layan dia. Contoh dia, aslekum ko katna. Ini bahasa SMS. Siapa nama ni? Short message dia. Yana ko katna. Nampak tak? Kebetulan dia duduk dekat Kampung Jabo di Terengganu. Aku kat Jebo. Nampak tak? Duduk Kampung Jabo tu, Terengganu dekat Dungun tu. Duduk mana? Kampung Jebo. Jadi nak bagi kalau layan makin menjadi, sebab tu Allah sebut wala taqrabuz zina. Saya yakin sahabat-sahabat Syiro, Ustazlah, Yana, malam ini Yana, kita yakin tidak ada maksiat di kalangan remaja kita, insya-Allah. Ya. Dah Ustaz. Ya. Jadi bila kita maksudnya bertegur siapa di dalam sosial tu boleh. Tapi kita kena tahu, kita jangan melampaui batas. Maksudnya bila ada seseorang ni hantarlah gambar awak tengah buat apa. Sebab tu Yana, makna gambar perempuan itu kalau boleh tidak perlu diletakkan pada profil Facebook.
Dia punya apa? Twister. Betul. Twitter. Twister Tropicana Twister. Dah hampanya nak gelak kat aku. Dah dia Kau Twister. pantang Jangan tampak kan. Makna Twitter tak payah. Tak boleh. Maksud dia nama siapa? Yana YS, Yana Samsudin. Gambar boleh tak ada. Gambar awak tak, minta maaf saya tak boleh bagi sebab apa? Ni larangan. Satu dakwah. Yang kau tergedik-gedik letak muka kau macam jebon mengandung bahal. Nampak tak? Akhir apa jadi? Orang boleh sihir Yana, kena ingat. Orang dengki dengan Yana, orang ambil gambar Yana, buat pergi dekat Siam, buat pergi kat Indonesia, jumpa bawang pula mana? Bawang dia akan jampi. Andai Nabi, rambut Nabi diambil dek Yahudi, dipintal-pintal rambut Nabi bertali-tali, Nabi sakit 40 hari. Apa dia? Sihir. Orang sekarang, anak dara sekarang tak jaga rambut dia, dia sikat, dia buang macam tu. Orang dulu simpan rambut dalam almari. Sebab dulu nak buat jahat dengan Yana pakai rambut dia. Saya boleh ajak. Betul ya? Tak payahlah nak belajar. Mantap, tapi benar tak betul. Duk ajak menatang apa? Makna tolong ingat, itu yang kita. Dia ambil muka, apa nama muka ajak yang handsome ni. Nampak dia sebut aku tu. InsyaAllah saya handsome belaka ni. Saya. Handsome. Ni kain ni je handsome. Jadi nak bagi tahu, awas. Boleh tanya khabar, tapi jangan melampau daripada yang sebenarnya. Itu maksud dalam cinta dalam Islam tadi. Profile picture pun boleh sihir Ustaz. Kalau cakap muka ajak, muka syarul, mesti muka orang tua ni tak masalah. Muka isteri saya pesan kat dia, jangan. Isteri saya sendiri kalau ambil gambar, dia kata jangan masuk muka Umi dekat Facebook. Sebab apa? Something dia faham suasana hari ni. Kan? Dia panggil ilmu untuk memisahkan suami isteri. Tengok muka bini menyampah, tengok muka lelaki menyampah. Sebab apa? Confirm ada sihir pemisah suami isteri. Itu maksud dia tadi ni. Jangan berlebih sangat. Apa jangan over. Itulah, saya pun memang tak tengok. Sekarang saya pernah tengok muka Ustaz Hairi. Saya tengok gambar je. Sekali gambar tu menjerit Ustaz. Oi! Oi! Kat gambar pun jerit. Saya baru tengok tadi.